Lepas 3 jam menunggu bas, yes, 3 jam. Akhirnya kami sampai juga ke M Hotel dekat Wang Utama. Lega weh. Check-in settle je terus dapat makan. Kami memang tak sempat dinner semalam. So lepas makan terus naik bilik. Bilik dia besar, luas, puas hati gila. Memang terbaiklah Turkish Airlines bagi hotel ni. Bukan biasa-biasa tau. Bilik dia besar gila dan cantik sangat. Kami dengan anak-anak bilik asing-asing. Dapatlah rehat sikit malam tu. Recharge tenaga. Esok pagi 6.30 pagi dah turun breakfast. Ni part paling shock. Breakfast dia banyak gila pilihan. Sampai tak tahu nak makan apa dulu. Memang worth it lah duduk hotel ni daripada balik rumah. Lagipun rumah dah kemas. Kereta sewa pun dah pulangkan. So lepak hotel je lah. Pukul 7.30 pagi, bas dan van untuk airport transfer dah pun menunggu. Sebelum pukul 9, kami dah sampai airport. Tapi yang ni, mulalah episod menunggu sekali lagi. Lebih 2 jam baru dapat check-in. Panih aku. Nasib baik ada apps My Borders. Urusan pasport laju gila. Tak sempat nak merayau terus ke boarding gate sebab flight kami on time. Tapi satu lagi hal, esok pagi connecting flight ke Jerman pula. So kalau nak tahu apa jadi esok, stay tune.